kata antara tetamu kehormat yang gori lah untuk konti baru kami. Dan kalau tadi Encik Ismail masuk ke konti Kelantan FM dengan sistem automasi radio baharu serba moden dan juga wajah baharu kami, apa agaknya perasaan pertama yang terlintas? Terlebih dahulu saya nak ucap tahniah atau ulas tahun Kelantan FM. Bila masuk tadi nampak sangat perbezaan dari segi suasana. Nampak hasil usaha yang telah bersama-sama kita laksanakan untuk membuahkan kejayaan. So inilah sebenarnya wajah baru RTM yang kita inginkan, dan nampak moden, vibrant dan serta profesional lah. So kita saya rasa lega lah melihat warga kerja Kelantan yang mendapat facility yang terbaik ni, yang kita selama ini usahakan. Dan saya lihat ini bukan sekadar naik taraf dari segi peralatan, tapi nampak juga semangat lonjakan dan imej baru RTM Kelantan lah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau tadi saya ada maklum mengenai sistem automasi radio ataupun RAS, mungkin juga sebenarnya ada di antara pendengar-pendengar kita yang kurang faham, kurang jelas tentang itu. Mungkin Encik Ismail boleh ceritakan secara mudah. Okey, secara mudah RAS ataupun Radio Automation System ni, dia ni kalau orang kata jantung lah, jantung atau sistem kawalan utama yang menguruskan semua operasi siaran radio lah. Baik. Ia secara untuk mengautomatis siaran dan juga proses rakaman, syutingan, sistem penjadualan dan juga operasi-operasi lain. Kalau dulu kita buat banyak secara manual, tapi sekarang ni semua dah disusun, simpan dan dikawal oleh sistem komputer. Ni menjadikan operasi kita ni, operasi siaran ni lebih cepat, lebih pantas, tepat dari segi masa, dan juga kuranglah risiko untuk silap lah. Silap manusia tu kuranglah sikit. InsyaAllah. Dan dengan kata lain, sistem RAS ni memastikan radio kita ni sentiasa on air dengan lancar, walau apapun situasi dia lah. Okey, baik. Kalau Encik Ismail maklum sekarang semua secara digital. Saya ingat saya mula-mula jadi DJ dulu, orang Kelantan kata kena kilik CD masuk konti. Kita akan bawa satu kotak CD, setiap penyampai akan bawa satu kotak CD dan juga piring hitam. Dan dulu ada dua, satu DJ dan juga satu penerbit, juruteknik. Penerbit dan juruteknik. Betul. Yang mengawal. Itu main konti. Main konti untuk bersiaran supaya siarannya berjalan dengan lancar. Baik, kalau telah pun dijelaskan mengenai RAS, dan saya nak pergi kepada PBR pula, Encik Saiful Zaman. Kalau sebelum ini datang, konti kita namanya konti utama. Okey, baik. Dan untuk hari ini Kelantan FM lancar konti baharu yang diinspirasikan dari ikon kebangsaan dan juga warisan negeri Kelantan dan dijenamakan dengan konti wow. Kalau tengok kepada hiasan kita ataupun meja design kita adalah bentuk wow, ataupun orang Kelantan panggil wow, orang luar panggil layang-layang. Okey, baik. Mungkin rasanya kalau mungkin boleh diberikan sedikitlah mana mungkin kalau sebelum ini belum ada lagi agaknya konti-konti di negeri lain yang seperti ini. Okey, mungkin Cik Saiful boleh nyatakan. Okey, untuk para pendengar Kelantan FM, tatkala saya memasuki ruangan konti baharu ini, perkataan yang muncul dalam kotak fikiran saya ialah wow. Okey. Sebab dia berlainan dengan warna yang pastel, yang kita boleh menjadikan kandungan-kandungan yang akan kita terbitkan lebih young, vibrant, energetik dan juga dinamik. Dan dalam masa yang sama, kita juga yang kita lihat di sini ialah identiti Kelantan itu sendiri. Baik. Jadi bila identiti Kelantan itu ialah permainan tradisi, kita juga membawa seni, budaya dan juga warisan. Jadi inilah konsep yang kita mungkin tak pernah kita impi ataupun kita fikirkan terdahulu. Dan bila konsep wow ni, mejanya wow, kandungannya wow, para penyampainya wow, dan juga RTM Kelantan itu sendiri wow. Jadi kita kena berterusan untuk menyampaikan semua kandungan yang sahih kepada semua para pendengar Kelantan FM. Dan terima kasih kepada bahagian kejuruteraan RTM dan juga pembangunan fasiliti. Dan yang paling utama yang berada di sini, family Kelantan FM yang berada dekat sini, untuk kita menjayakan mendapatkan konti terbaik kita, iaitu konti wow.
yang saya rasakan ini ialah satu dinamika baru, memberikan satu identiti dan juga jenama kepada Kelantan FM untuk memenuhi cuma cita rasa pada pendengar Kelantan FM. Okey, baik. Kalau sebut pasal wow bulan, ia terbang tinggi di udara. Okey, dan Kelantan FM pula terbang bersama dengan semangat pendengar. Kalau mungkin saya boleh kongsi, semalam kami bersama pendengar-pendengar, orang Kelantan kata pecah panggung. Maksudnya ramai sangat yang hadir dan alhamdulillah mereka datang dengan pelbagai menu juga yang pastinya akan memberikan satu lagi semangat untuk kami penyampai-penyampai Kelantan FM. Kalau mungkin ataupun macam mana kan Encik Saiful Zaman lihat hubungan antara Kelantan FM dengan pendengar selama ini? Yang sebab saya memang mengikuti Kelantan FM sama ada di TikTok, di IG, di media sosial dan juga di terestrial. Tetapi kalau terestrial tu kalau berada kat sini lah. Ya. Kalau tidak jauh pemancar tu nak bawa di Kuala Lumpur kan. Memang amat rapat, terutamanya segmen apa khabar orang Kelantan tu, Akok. Jadi dekat situ kita dapat menghubung dan menggabung jalinkan sama ada pemikiran rakyat di sini dan juga heban kerajaan yang kita nak sampaikan. Dan untuk pada masa untuk tahun hadapan kita juga membawakan tema untuk semua radio RTM. Kalau sebelum ni kita membawakan 34 stesen satu suara. Baik. Dan kemudian untuk tahun hadapan kita akan bawakan satu suara satu jiwa. Itu yang kita akan bawa bersama untuk semua stesen radio RTM. Dan kerjasama antara Kelantan FM bersama dengan Terengganu FM, Pahang FM yang telah menerbitkan pertandingan Bintang Timur hari itu amat mengujakan. Dan mungkin kita akan boleh berterusan supaya kita dapat mencukil bakat-bakat yang terpendam di Pantai Timur ini. Dan kita boleh membawa mereka ke persada antarabangsa kelak, bukan sekadar persada kebangsaan tetapi persada antarabangsa. Sebab bila kita berjaya untuk menguasai menerusi ATM Klik 30 terbaik global, jadi suara kita bukan sekadar di seluruh negara tetapi dia dibawa ke 7 benua ataupun di semua peringkat antarabangsa. Okey, baik. Kalau Bintang Timur menggabungkan 3 negeri, Kelantan dan juga Terengganu serta Pahang, menerusi Cerita Pantai Timur juga gabungan 3 stesen yang menyatukan kami dalam satu suara setiap hari Rabu. Okey, baik, kita rehat seketika. Kita sambung lagi terus bersama dengan
Okey, Kelantan FM pastinya penuhi rasa anda. Kelantan FM juga memang indah dan Kelantan FM juga antara destinasi yang dikunjungi ramai, bukan saja nak datang makan tapi nak menikmati juga budaya yang terdapat di negeri Kelantan. Dan untuk anda keunikan di Kelantan juga kami terapkan melalui konti Kelantan FM. Kita ada wawule dalam konti walaupun tak terbang secara pandangan mata, tapi terbang di hati pendengar-pendengar kita. Baik, di konti ini saya masih lagi bersama dengan dua tetamu kehormat kita yang berurusan Encik Ismail Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Operasi Penyiaran, dan juga yang berurusan Encik Saiful Zaman Yusof, Pengarah Program Radio. Sedikit sebanyak tadi Encik Ismail dan juga Encik Saiful Zaman telah mengkongsikan apa yang ada di konti Kelantan FM. Sebenarnya kita telah dapat warning daripada kita punya pengarah, jangan tunjuk lagi. Jangan siapa buat live. Hari ini kita nak kasih gempak supaya penonton-penonton tengok menerusi live Facebook Kelantan FM boleh tengok bagaimanakah keindahan yang terdapat dalam konti baru kami. Okey, baik. Cik Ismail, kalau kita sebut mengenai sistem baru, kalau kita dapat sistem baru, apa akan mungkinnya kelebihan ketara dari segi operasi ataupun mutu siaran yang mana pendengar akan rasa, dan sejauh mana pentingnya projek ini dalam transformasi teknologi penyiaran RTM secara keseluruhannya ataupun mengenai RAS ini. Okey, dari segi operasi itu sudah tentu sistem ini akan memberikan siaran yang lebih stabil dan mesra pengguna lah. Dan kita harap dia tidak lagi akan ada gangguan kepada sistem ataupun orang panggil hang lah. Hang. Dan dengan sistem ini juga kita boleh mudah untuk merakam, mengedit dan juga susun kandungan-kandungan. Dan ni penerbit akan lebih jimat masa lah untuk penerbit dan DJ. Dan yang paling penting ni ada sokongan teknikal dari segi alat ganti. Dan macam sistem lama tu, sebab sistem yang dah melebihi dalam rasa-rasa dalam dah 13 tahun 14 tahun lebih, alat ganti dia pun mungkin dah tidak lagi diproduce dalam pasaran. Untuk siaran dari segi mutu, kita akan dapati kualiti audio yang lebih baik lah, dan lebih tajam ataupun sharp. Jadi peralihan antara muzik, segmen muzik, berita dan pengumuman akan lebih lancar dan boleh secara profesional. Secara keseluruhan, sistem ini akan dapat meningkatkan produktiviti dan pengalaman pendengaran kepada kita punya audien. Okey, baik. Dan mungkin ada juga di antara pendengar-pendengar kita yang sentiasa mengikuti Kelantan FM akan tertanya-tanya juga mereka. Walaupun mereka bukan berada di sini, tapi mereka antara yang mengikuti kita 62 tahun sudah Kelantan FM bersama dan dekat dengan hati pendengar-pendengar kita. Mungkin ada juga yang tanya, kalau sebelum ini kita bersama dengan Nitya, kita bersama dengan sistem-sistem yang pelbagai. Okey, mungkin pada pandangan Cik Ismail, kenapa agaknya pelaburan dalam aspek fasiliti penyiaran penting untuk masa depan penyiaran negara kita? Ya, pelaburan dalam fasiliti penyiaran ini penting kerana ia sebagai tulang belakang lah kepada operasi RTM. Tanpa peralatan yang moden, kita sukar untuk menghasilkan siaran yang berkualiti yang dapat bersaing dengan media-media yang lain. Dengan pelaburan ini kita mengharapkan kita dapat bersaing lah dengan media-media lain, Maxsok ke ataupun apa daripada dengan radio-radio yang lain. Pelaburan ini juga kita berharap bukan sekadar kita beli peralatan, tapi juga pelaburan terhadap masa depan, bakat dan juga profesional penyiaran lah. Dunia penyiaran kini memang berasaskan teknologi digital dan otomasi. Orang dah tak main dah analog. Semua sekarang kita semua dah tukar kepada digital. Dan jadi kita RTM mesti juga bergerak seiring dengan perubahan semasa. Orang duk cerita AI lah, teknologi digital lah. Dia juga penting bagi memastikan penyampaian maklumat kerajaan. Ni yang paling penting pada rakyat ni terus relevan dan dipercayai. Jadi RTM ni kita nak kena maju lah, standing dengan platform digital yang lain. Dan pelaburan dalam sistem penyiaran ni penting sebagai kita nak ke arah untuk kita maju dan standing tadi. Okey, baik. Apabila Encik Ismail sebut tentang transformasi digital RTM, apa sebenarnya bayangan Encik Ismail sendiri untuk masa depan penyiaran negara kita? Okey,
Kalau boleh saya bayangkanlah kan, RTM akan satu menjadi platform penyiaran yang bersepadu kan. Radio, TV dan digital ni bergerak seiring lah. Bergerak seiring, dan masa depan tentang integrated broadcasting ni adalah antara satu kandungan pelbagai platform. Maksudnya kita siar satu, kita boleh siar di pelbagai dekat terrestrial, dekat streaming, technically juga Maxtalk, mungkin kita juga siar melalui live Facebook, TikTok apa semua kan. So jadi pendengar bukan hanya dapat dengar radio, tapi boleh tonton konten-konten radio kita ni di media sosial seperti yang saya kata tadi, seperti di aplikasi dan portal RTM. Seterusnya ini bagi memastikan radio ni akan terus hidup, tapi dalam bentuk yang lebih interaktif, lebih dekat dengan komuniti. Kalau dulu orang dengar radio ni sekadar dengar radio saja kan. Sekarang orang dengar radio tapi boleh juga dapat visual. Kalau radio terrestrial FM dahulu kita sekadar dengar je lah suara DJ macam mana kan. Kita, pendengar pun dah bayangkan DJ ni macam mana kan. Tapi sekarang dengan live Facebook apa semua, pendengar pun boleh dapat kenal macam DJ sekarang. Kan? Macam itulah. So itulah yang penting transformasi digital ni bukan sekadar tentang teknologi, tapi ia juga tentang cara mengubah budaya kerja kita, cara berfikir dan cara berhubung dengan rakyat lah. Itu yang lebih penting lah. Teknologi semata-mata pun kalau kita tidak ubah budaya kerja kita, cara berfikir pun tak guna juga kan. Jadi semua tu mesti seiring lah. Betul lah Cik Ismail. Kalau dulu dengar suara DJ, pendengar-pendengar kita yang fanatik, orang kata tunggu pagar nak tengok DJ mana ni. Kalau dulu-dulunya kan, waktu sebelum kitanya ada sistem yang boleh tengok. Tapi sekarang ni pergi mana-mana pula yang akan menjadi kita, Cik Su bang habis konti ke? Itu antara soalannya, sebab dia orang dah tengok kita juga melalui live Facebook seperti sekarang juga Okey, baik, saya beralih kepada Cik Saiful Zaman. Kalau kita sebut mengenai Kelantan FM, antara stesen negeri yang mempunyai pendapatan iklannya yang tinggi juga, alhamdulillah. Okey, dan kita tahu juga Kelantan FM antara stesen yang paling aktif, paling kreatif dengan seni budaya dan sebagainya. Apa agaknya resepi kejayaan Kelantan FM sebagai stesen yang sekian lama mendominasi tajaan dan juga pendapatan RTM bagi pendapat Cik Saiful. Okey, saya suka yang mula-mula tadi tu. Cik Stu, Bahabi Konti. Kalau dulu lirik lagu kita hanya di radio. Betul. Ku mendengar suaramu. Tapi hari ini bila adanya radio automation system ni, RTM terutamanya Kelantan FM perlu menjadi trendsetter. Jadi apabila kita memegang tampuk ataupun tema trendsetter itu sendiri, bermaksud kita kena sentiasa, kita tu ialah penerbit, penyampai, teamwork yang berada dekat dalam Kelantan FM tu kena sentiasa merentasi keterbatasan dan kena meneroka semua kemungkinan yang ada untuk kita cungkil, kita gali hyperlocal yang terdapat di negeri Kelantan sendiri. Dan apa yang kita lihat, dari segi pendapatan, dia bukan dari segi pendapatan saja ni, dari segi rating terrestrial yang saya dah maklumkan kepada semua pengarah RTM negeri itu, dari segi rating dalam media sosial, dari segi rating pendapatan iklan, dari segi rating dalam RTM Klik, memang Kelantan, kalau saya sebut satu lagi lah dengan Kedah FM dia memang Kelantan FM dengan Kedah FM ni dia bersaing antara dua ni, siapa yang mendahului kan. Jadi seronok. Jadi untuk para pendengar Kelantan FM dan juga bakal-bakal klien Kelantan FM, untuk memenuhi cita rasa bakal klien untuk pada bakal klien Kelantan FM, boleh bersama dengan Kelantan FM sebab untuk mempromosikan, untuk menghebahkan jenama ataupun produk anda bersama dengan Kelantan FM, itu boleh berhubung dengan Kelantan FM sendiri. Dan dari kandungan itu sendiri, apabila kita mencipta kreativiti kandungan, kita dapat membuat satu transformasi kandungan itu ke pelbagaian ataupun diversity. Menerusi kepelbagaian kandungan itu sendiri, dia akan memberikan satu buffet makanan kepada semua para pendengar. Dia nak makanan bagaimana, dia nak segmen bagaimana, dia nak perkataan apa, dia nak penyampaian bagaimana. Jadi dari situ kita mengglobalkan Kelantan FM itu tersendiri
ke seluruh benua. Dan dengan adanya RAS ataupun Radio Automation System ni, saya berharap yang penerbit dan juga para penyampai serta tim Family Kelantan FM dapat menghasilkan kandungan yang bermanfaat untuk para pendengar Kelantan FM, untuk peringkat nasional, dan juga seni budaya dengan warisan Kelantan FM ni sendiri ataupun negeri Kelantan dapat dibawa ke ASEAN dan juga ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Okey, baik. Dan pastinya kalau sebut pasal Kelantan tak lagi Dikir Barat lah, Boh. Ya. Okey. Dan yang Dikir Barat tu saya belum nak sebut lagi. Belum sebut lagi. Okey, baik. Jadi kalau sebelum sebut pasal Dikir Barat dan sebagainya, kalau Kelantan FM ulang tahun 62 untuk hari ini, tarikhnya 16 November. Tahun depan RTM akan menyambut ulang tahun ke-80. Saya nak tanya, mungkin bos boleh kongsi sikit ataupun boleh bocor sikit apa agaknya perancangan wow yang akan Radio RTM lakukan, insyaAllah. Dia wow, walaupun Su bagi tahu tadi wow tidak terbang dalam konti ni, tetapi wow Kelantan FM terbang setinggi angkasa, bukan setinggi langit tetapi meneroka merentasi angkasa, sebab kita dalam dunia maya. Jadi apa saja universe yang kita ada, kita kena penuhi. Jadi kita tak nak tertakluk lagi hanya di sini, tetapi kita kena menguasai para pendengar dunia. Dan untuk nak bocorkan tadi, awal tadi saya dah bagi hint dah. Menerusi tema Satu Suara Satu Jiwa. Baik. Itulah dia, kita mengadaptasikan, kita merentaskan stesen-stesen secara berkembar. Kemudian nanti kita akan merentaskan para penyampai untuk membawakan kandungan hyperlocal tu antara stesen, antara negeri. Sebab kita tak nak kandungan kita itu dia terperap dekat dalam stesen ataupun negeri itu sendiri, tapi dia dibawa ke negeri lain, supaya semua para pendengar negeri lain dapat merasai, menghayati, wow, kuih akak sedap rupanya di Kelantan ni, boleh dapat. Kemudian yang saya terfikir sebelum masuk ke dalam ni tadi kan, wah, dia dah nak musim hujan, ada tak putu halba? Ya. Orang Kelantan panggil kuih dalai kai. Macam itu. Okay. Jadi itu antara yang kita akan perkenalkan pada bermula Januari ini, Satu Suara Satu Jiwa. Dan yang paling menyonokkan, yang mungkin seronok untuk didengar oleh para pendengar Kelantan FM, negeri Kelantan sendiri, dan mungkin penggemar ataupun penggiat DK. Kita akan kita akan anjurkan pertandingan DK Barat Kebangsaan 2026, edisi ke-22 pada tahun hadapan. Jadi pada pendengar Kelantan FM, untuk memenuhi cita rasa anda, jadi harapnya dah bolehlah sikit-sikit bersedia dengan kandungan, dengan baik-baik UDK itu sendiri, dan kemudian liriknya, dari segi pakaian, dari segi lirik, untuk kita lihat siapakah bakal juara pada tahun 2026. Tetapi bukan sekadar di Kelantan, kita juga akan melaksanakan uji bakat di negeri-negeri lain. Sebab pada pegiat DK ni bukan saja di Kelantan. Mungkin kalau ada di Indonesia, di Brunei, di Singapura, yang mana kita boleh membawa seni kita itu ke dalam negara, di negeri Kelantan ini sendiri, why not? Jadi kita perlu luaskan kandungan kita dan bersedia untuk pertandingan menjukir bakat DK Barat Kebangsaan 2026 yang dianjurkan oleh Kelantan FM. Kita akan buat kerjasama menerusi bahagian program TV dan untuk disampaikan menerusi berita awal semasa dan bersama untuk kita keudarakan dengan kejuruteraan. Okey, baik. Sebenarnya soalan tu saya baru nak tanya, tapi Cik Saiful dah jelaskan. Maksudnya DK Barat on tahun depan ya, bos. Okey, baik. Dan sebut pasal pertandingan DK Barat, ia juga merupakan salah satu daripada program yang menjadi rebutan juga untuk pengiklan menjadi penaja sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang ni kita ada banyak juga bersaing di platform digital, media baru. Macam hari ni ramai juga ikuti kita secara langsung di laman sosial. Apa lagi pendekatan yang akan RTM lakukan ataupun terus dekati untuk cakna rakyat? Untuk kita ambil peduli ataupun cakna kepada masyarakat kita, kita sentiasa perlu visible. Kita perlu sentiasa dilihat. Maknanya kalau Su hanya berada di dalam konti, jadi para pendengar yang berada kat luar kan, saya seronok rasa sebab rasa segar bila dapat melihat laman Kelantan FM atau Kelantan sendiri. Jadi kita perlu berada dengan masyarakat. Kita perlu merelevankan diri kita, kita perlu merelatable-kan diri kita, dan kita perlu jadi lovable seperti yang disarankan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Kita perlu berada di kalangan masyarakat. Kita perlu berada di setempat supaya jenama, tema dan juga tagline Kelantan FM itu sendiri berada di pasaran ataupun di ground. Jadi jika nak penuhi cita rasa anda,
kita tidak sekadar berada di konti, tapi kita perlu berada di kalangan masyarakat, di setiap pelosok kampung, di daerah, di desa, supaya Kelantan FM bersama dengan masyarakat pada bil-bil masa untuk kita sampaikan apakah kehendak mereka, apakah keperluan mereka. Okey, baik. Kalau Encik Saiful maklum tentang pendekatan dan alhamdulillah bermulanya tahun lepas lagi juga, antaranya mungkin akan dipanjangkan oleh pengarah kami. Kita juga turut mengadakan rancangan Gujajak maksud kita jajak di setiap daerah untuk kita bersama dengan pendengar-pendengar kita. Kita buat soalan kuis ringkas-ringkas, pendekatan yang diambil alhamdulillah mendapat sambutan yang cukup baik juga. Saya berbalik kepada Cik Ismail. Kalau kita sebut pasal program-program yang telah dinyatakan oleh Cik Saiful sebentar tadi, banyak program-program yang boleh kita akan terus lakukan untuk mendekatkan diri bersama pendengar, bukan sahaja di udara tapi secara bersemuka dan sebagainya. Dan mungkin Cik Ismail boleh nyatakan agaknya, bolehkah projek RAS Jabatan Penyiaran Kelantan ini menjadi model dan juga penanda aras kepada projek negeri lain kalau tengok pada keunikan yang ada pada konti Kelantan FM ini? Apa yang saya tengok pelaksanaan projek di Kelantan FM ni tersusun, sangat tersusun dan berjaya. Hasil kerjasama erat antara bahagian operasi, bahagian pembangunan fasiliti dan juga RTM Kelantan sendirilah. Terutamanya pengarah RTM Kelantan ni. Yang turut sama menyumbang idea yang cukup kreatif, saya kira dan dapat menghasilkan suasana konti yang wow. Dan juga kita dapati proses pemasangan, ujian, pentaulihan telah berjalan dengan mengikut jadual tanpa sebarang gangguan operasi siaran, dan hasil akhir menunjukkan keberkesanan terhadap sistem dan cekapan pasukan. So nilai tambah yang boleh dicontohi oleh negeri lain seperti menyediakan dokumentasi yang lengkap, latihan pengguna dan juga sistem penyelenggaraan yang lebih terancang. Macam itulah. Kita harapkan konsep yang sama boleh dibawa untuk negeri-negeri lain dengan bantuan pembangunan fasiliti lah. Nanti kita harap. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, baik. Saya mengambil masa lebih kurang 35 minit. Maksudnya dia orang macam nak masuk meminang, Cik Ismail dan juga Saiful. Apabila sebelum kita ke Pelamin, ia ada tol. Jadi tol pertama masuk konti dulu untuk kita perkenalkan konti Wow Kelantan FM, dan selepas ini ke tempat lain pula, insya-Allah. Jadi sebelum meninggalkan konti yang cukup cantik hari ini, mungkin ada sedikit kata-kata ucapan ataupun sempena dengan ulang tahun Kelantan FM yang ke-62. Cik Ismail. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 Kelantan FM. Selamat maju jaya dan teruslah mencipta lebih banyak kejayaan dan produksi yang berimpak tinggi untuk manfaat pendengar dan penonton. Dan seterusnya saya mengharapkan konten-konten yang dibuat tu menjadi breakfast talk, orang panggil selalu KP sebut bualan pagi, maksudnya apa yang di konten kita tu sentiasa bercerita ataupun dibualkan di kedai-kedai kopi oleh rakyat dan pendengar. Itu kalau kita boleh buat macam tu maksudnya kita punya rancangan tu amat berjaya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih juga untuk Encik Ismail dan untuk Encik Saiful pun ucapan untuk ulang tahun Kelantan FM yang ke-62. Dan untuk para pendengar Kelantan FM dan juga rakyat negeri Kelantan yang berada di negeri-negeri lain, nanti boleh nantikan menerusi, kita akan perkenalkan suara 34 puncak prestasi, suara bertemu suara. Bermaksudnya kalau Su berada di Kelantan FM, mungkin Su berada di Johor FM, atau mungkin Su berada di Sarawak FM, untuk membawakan jenama Kelantan FM itu merentas negeri. Dan sempena ulang tahun ke-62 Kelantan FM ni, terbanglah setinggi langit. Dan apa yang saya harapkan dengan adanya RAS ini, Kelantan FM menjadi rujukan maklumat informasi yang sahih untuk rakyat negeri Kelantan, untuk negara dan juga peringkat ASEAN terus terbang ke antarabangsa. InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih di atas ucapan itu. Semoga ucapan itu juga menjadi semangat untuk kami penyampai-penyampai dan juga pihak pengurusan RTM Kelantan khususnya untuk terus menjadikan Kelantan FM antara stesen radio yang akan terus menjadi sebutan sampai bila-bila, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Berusaha Encik Ismail Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran, dan terima kasih juga kepada Yang Berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, Pengarah Bahagian Program Radio, kerana sudi bersama Mursi Zone 10.2 untuk hari ini.
InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.